Dalam travel ni kan, ada satu benda yang aku paling takut sebenarnya. So, aku nak share dengan korang. Hopefully, benda ni tak jadi dekat aku dan korang juga. Make sure dengar cerita ni dan ambil pengajaran tau. Kawan kepada kawan aku ni adalah open trip pergi Switzerland tapi RM4,000 je all in. Nampak macam menarik kan? Tapi kalau fikir balik, Switzerland ni RM4,000 je, logik ke? Tapi biasalah, bila kawan yang share ni, kita jadi mudah percaya. So, kawan aku punya excited ni nak travel murah, terus pergi transfer duit tanpa check betul-betul. Bila dah dapat duit tu, semua benda dah start pelik. Call tak angkat, reply message pun lambat dan dia rasa dah kena scam dengan kawan sendiri. Tolonglah, jangan percaya dulu, menyesal kemudian. Sebab tu aku selalu cakap, bila nak travel ni, kita kena fikir secara logik, bukan cari yang murah je. Study dulu tempat tu, check harga market, cari review dan jangan mudah percaya walaupun kawan sendiri. Dan kalau korang nak lebih alert pasal teknik scammer yang terbaru kan, make sure to follow, jangan kena scam official tau. Travel ni sepatutnya kutip memori, bukan kutip trauma.